gasak okey. Okey. Tekan duri. Tuh, mau tengok tu. Wah, bergulung. Tu. Sorry. Oh, angkat naik terus. Tak ada jalan. Sentak-sentak alhamdulillah. Boleh lesen kamera. Jadi tinggal ada kan. Dia makan dari luar balik dah. Dia makan balik dah ni. Orang sebelah ni. Oh lol, awal sangat. Merah tu. Blok. Merah tu. Bodoh. Dia tunjuk bodoh. Assalamualaikum, selamat pagi. Lama kita tak bersiaran. Jadi hari ni kita start keluar trip 25 sampai ke 3-4 bulan gitulah. Macam hari ni kita buat geng daripada Kelang semua. Kelang 5 orang. 5 orang sekali tekon 6 orang. Hak mudah kalau rezeki melihat berjalan insya-Allah kalau ada rezeki lah. Jadi tak pasal juga kalau pelan-pelan ke Sangkak tu dah. Okey, hari ni kami selamat sampai ke Sangkak pertama. Kita main belah jabatan dulu sebab semalam ribut kuat, angin kuat. Jadi kita cari belah ni kuat ada yang pecah mana nak tahu kan. Kita cuba ada mudah kalau sikit melihat berjalan insya-Allah kalau ada rezeki lah cuba Sangkak pertama. Siap boleh mengai, drag semua kunci ketat dah. Drag semua jangan ada loose, semua ketat tu. Yang mana siap balik rapat Sangkak. Jangan balik ni, balik rapatkan Sangkak tu. Balik rapatkan Sangkak, boleh mana siap boleh mengai. Nak pakai udang boleh, nak pakai ikan boleh. Buat 2 rod lah, satu ikan, satu udang. Tengok rajin-rajin cek umpan semua. Dia kalau biar lama-lama, kenapa kena rajin cek umpan? Cek umpan ikan ambil. Tu habis yang bawah. Biar lama-lama habis lah gitu lah. Rajin-rajin cek umpan semua. Tukar? Bukan ikan. Oi, pagi ni. Seafood. Jom, karau jom. Try Sangkak lain pula jom. Jom, karau semua. Try Sangkak lain pula. Tengah ni baru naik sekok lori je. Kali tak naik. Jom ni semua karau jom. Kalau kita pindah mai Sangkak kedua. Sangkak pertama ni tak berjaya dapat duri sekok lepas tu tak makan kita pindah Sangkak kedua. Kita ambil kat pondok lah. Insya-Allah. Kita cuba bawa pondok ni nak tahu ada rezeki bawa pondok. Oh, besar duri je. Tak ambil lepas buka ambil player buka jangan tak lantai. Dia belendak. Buka terus lepas. Duri ni bekas apa nilai dapat semua lepas dah kepok siap dah. Duri berkepok apa? Bukan kepok apa duri. Cuba dapat pula dia makan. Dah jom. Yalah, jom. Kakak jom. Ayat pasang tengok. Dia tekan pergi ke darat eh. Ayat pasang jom kakak jom. Okey, hari ni kita pindah mai Sangkak ketiga. Sangkak kedua pun tak berjaya, dapat duri je tadi. Jadi ayat belah bawah tadi nak pasang lah. Naik belakang. Kami naik belah Sangkak paling luar. Belakang tak ada Sangkak lah. Sangkak paling luar. Ayat masih surut ni. Jadi cuba Sangkak ketiga. Sangkak ketiga biar. Duduk Sangkak ketiga, Sangkak lah. Tengok. Ni belah luar. Pokok hujan bergulung mai. Ui, bergulung ni sekali dengan angin. Pakej ni hujan, angin. Alun lah, dia package mai. Ikan untuk makan, dapat skor 4-5 ekor lega dah.
Ni gasak okey. Okey. Dengan duri lagi kot. Oh. Duri. Oi, besarnya. Nak ambil tak? Boleh tong. Ambil boleh tong. Bagi tong putih tak? Boleh ambil tu, sang. Boleh tu. Besarnya. Derek sampai keluar ah. Ingat kan? Derek sampai keluar, kan? Ada kan? Jom, mari semua jom, kau jom. Lari tu bawah tu. Duduk mai lah kita duduk sengkat luar ni. Sat lagi dia mai berkalun ni. Oh tak jauh tu bawah. Rasa angin sejuk lah tu. Oh tengok bergulung. Bergulung dia mai tu. Jom kita lari tu bawah sikit. Ronda-ronda cari ada rezeki ada. Tadi dapat dah. Lah ni kira dia rekod nombor 1 ni. Ranking nombor 1 dia dapat kat dia. Duri paling besar. Duri kaki lah. Lain kita pindah main sangkak keempat, sangkak ketiga tak berjaya. Tadi ingat nak main belah atas tapi dia main. Lari turun bawah ni, bawah tu darat dia, paling darat tapi turun. Lari turun. Turun main tu. Duk main duk rasa dah. Kau tengok Ustaz. Tengok. Tu, mau tengok tu. Bergulung. Tu. Sampai ke Pulau Aman. Bergulung tu. Ayak makan naik lah, atas kepala lah. Atas kepala lah awak ni. Atas kepala lah. Standby nak mandi ya. Standby nak mandi. Oh, tak boleh. Wangi kuat. Oh. Jalan. So jalan. Boleh kau ni, boleh tak apa, boleh main. Main. Takut dah. Tak dah. Main tak apa, boleh. Main. Tak jalan dah, takut. Takut. Main satu rak dah. Tengok pakai 2 orang, seorang satu dah. Kalau tunggu nak bandar lagi. Tadi pun tak pakai tak boleh. Lala koyak aku tu lagi. Koyak dah. Alamak. Aku nak pakai jam dah aku tu. Angin kuat. Tadi awal-awal tak pakai. Sudah. Lala koyak aku tu. Koyak aku tu lah. Okay, hari ni kita pindah mai sangkak kelima, sangkak keempat. Jadi dah dulu Ustaz betul hujan, betul pijak dah berpindah tak boleh buat video ni. Jadi kita dah, loh, jatuh tarik putih. Awal-awal dah baru parking dah bagi sangkut dah pagak. Kena kaptek. Jadi cuba sangkak keempat, kelima, empat, lima. Dia tengok tu lah. Cuba kalau ada sikit lah. Uri. Buat tu Jom kita jom, kakak jom. Laju ayak. Ayak ni baru patut ya laju. Cek dia ayak 17 ke ni. Hari ni 17 besar laju lagi. Laju lagi. Jom kakak jom try tengok lagi. Tengok sangkak ni hancur ni. Hancur sangkak ni. Tu. Tenggelam ni. Tenggelam ni. Hancur. Takkan ada orang duduk lagi dalam ni. Hancur terus. Boleh tenggelam pun dia punya pondok ni. Hancur.
Lah ni kita pindah mai sangkak ke-6. Sangkak ke-5 kita ingat nak pergi try test sangkak yang hancur tu. Tapi tak boleh ke sebab ayat laju. Kayu tak tahu keadaan kayu dia macam mana. Ia paki-paki lagi melekat so ke apa. Kita buat hari kita try dia slow ni. Ini laju lah ni. Kalau ini kita kata saya buat yang laju ni cek-cek buat 17 laju dia 17. Ini lepas kita cuba sangkak ke-6. Cuba kalau ada sikit lah. Jom kau jom. Jom try sangkak lain jom. Tak ada ni. Nak pergi sangkak ke-7 ni. Nak pergi sangkak ke-7 dah. Nak pergi sangkak ke-7 dah. Sekok tak lagi ni. Aku dah. Okey, lagi kita pindah mai sangkak ke-7. Sangkak ke-7. Sangkak ke-6 tak berjaya. Pakai apa sangkak ni sekok. Aku dah tak apa. Kita cuba sangkak ke-7 pula. Sangkak ke-7 dia. InsyaAllah kalau ada sikit. Duh, jadi apa ni duri berbalik-balik je mana tu. Aduh, buat lah. Kan tak ada lagi. Duri je. Kau jom, try sangkak lain pula jom. Jom, cari-carilah nak buat macam mana sampai masa habis. Ada. Tak ada tak boleh buat apa, dah buat amor ronda. Bersangkak-sangkak lah buat amor ronda ni. Tak makan tak boleh buat apa. Jom kau jom, tepi sangkak lain pula jom. Okey, kalau ni kita pindah mai sangkak ke-8. Sangkak ke-8, sangkak ke-7 tak berjaya kok. Duri. Banyak sangkak condition agak teruk lah semalam yang ribut kan. Tapi itulah tak ada yang pecah apa tak dapat lagi lah. Condition sangkak yang buka jatuh. Tapi tak tahu lah hari ni ikan tak makan. Duduk tu try lah tapi tak makan. Wah, nampak je lah. Nanti lah saya cuba cari jauh kalau ada sikit lah. Sangkak ke-8. Sangkak ke-8 ni pun tak mau. Boleh tak mandi ni. Tadi hujan tadi tak betul-betul hujan. Kalau betul-betul hujan ni rasa dia pun mandi ni dia dapat ikan ni. Dia ni ikan tak makan. Ke sangkak lain pula jom. Jom sarau jom. Boleh buat sangkak kau, kelupuk kau. Tu. Yang kat luar kau makan langsung. Okey, lah ni kita pindah main last sangkak ke-9. Jadi 7, 8. 9 dah. Asyik banyak sangkak dalam video tapi tak tahu cuba lah sangkak ni. Sebab sangkak ni dia insya-Allah kalau ada rezeki lah. Cuba sangkak ke-9 lah sangkak tu cuba. Sorry. Angkat naik terus, tak ada nak sok. Alhamdulillah ada juga. Lampung ah? Lampung. Botol layang. Ada juga makan. Aduh. Pakai udang ah? Tak pakai ikan. Yang ekor tu letak. Tak sekor terus. Ada juga sekor naik. Dia ingat nak kumpau tu. Ada juga sekor naik. Cakap merah. Okay, tadi bro kita berdapat cakap merah. Kata dapat 2-3 ekor dengan jadi lah. Kita tengok-tengok pun dia tiba-tiba orang ni berjalan. Sentak-sentak alhamdulillah. Boleh lesen kamera. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4 orang lagi. Empat yang tengok. Alhamdulillah. Lesen pertama. Last sangkak boleh baru boleh lesen pertama. Apa dia? Last sangkak. Ruang ni. Tapi alhamdulillah ada lesen. Ada lesen. Ada ikan. Dia makan dari luar balik dah. Dia makan balik dah ni. Orang sebelah ni. Besok ni bukan ikan sisik, bukan ikan duri ni. Ikan sisik. Pelan-pelan. Ni nampak sangat lagi perut putih ni. Kah. Merah. Besar merah. Alhamdulillah. Ya, dia berturutan dah. Ada. Tiga orang lagi. Tiga orang lagi. Ada. Udang ikan. Tiga orang lagi.
Bodoh mata lekat tau. Bodoh mata. Tapi tadi dia dah makan dah, lepas. Dia makan balik. Dia buang balik. Ambil sok ni. Ni, sok dia pacak Ustaz ni. Sok tu. Ambil pacak lubang belakang Ustaz. Dia lubang kosong. No. Ni bro kita dapat ikan merah. Ingatkan dia nak selang nak pergi sana dah. Nak lompat pergi sana. Dia patah balik main belakang. Dia patah balik main belakang. Sepatutnya dia pergi kat orang sebelah tu. Dapat kan dia main belakang ni. Boleh tengok lagi ya. Lesen kedua. Alhamdulillah. Hampa tengok ayak berhenti baru dia makan. Dia laju tak makan. Haru tu ikan ni tu. Dia main-main sungguh. 9 sangkak lah kot. 9 ke 8? 9. Haru tu ikan. Tapi alhamdulillah lah dapat. Alhamdulillah. Bro, barang-barang tak pakai tu kemas-kemas pelan-pelan. Tengok barang-barang apa yang tak pakai tu tinggal seorang satu rok dah. Yang mana tak pakai kemas-kemas pelan-pelan. Sebab hari ni saya ada makan family ni. Tak boleh nak lama tak kira. Kita duduk dalam 15 minit, 20 minit lagi. Mana? Tak ada kita gerak. Makan blok. Orang depan makan. Makan lah. Ada juga loop ombo. Ada juga. Oh, last minute kan. Last sangkap tu. Tidak ni kosong tu. Oh loh, awal sangat. Merah tu. Blok. Merah tu. Tu merah tu makan. Gelojo. Gelojo awal sangat. Kat merah tu makan. Tadi hang pegang lu, rasa lu bagi dia enjuk lu kan. Ni. Ada rasa enjuk Dia merah tu. Sampai. Merah tu. Ambil tegang sikit tali, tapi hang kena sentuh. Ni ambil dia makin ni, tarik. Ambil tegang tali sikit. Bodoh. Dia enjuk, bodoh. Nak okok, nak enjuk macam mana? Jom. Boleh kot. Saya lagi nak balik apa semua lagi. Kita opak sampai rumah saya ni. Jom dekat tu rezeki dah, no? Next week pula lah. Buat je lah. Dia makan last minute. Sangka lah kalau dia makan daripada awal pagi tadi. Syok lah. Jomlah kita jom. Dekat tu lah rezeki dah. Alhamdulillah ada juga. Okay, lah ni jam juga kan pukul 6 dah. Jadi jom kita gerak balik. Tak nak tunggu pukul 6 lebih sebab malam ni saya ada apa? Ada makan-makan family, ada buat BBQ apa sikit. Jadi tak boleh tunggu lama lah sebab kita nak buat rencah bakar apa semua. Jadi jom kita gerak balik lagi. Tunjuk pasir ni. Nasib baiklah last sangkak ni penyelamat kami. Tidak dia boleh berbangau terus yo. Saya tunjuk pasir ni. Tadi kami sampai ke Mekalan dah. Nak pergi boleh barang apa yang betul. Jumpa pasal ni alhamdulillah dah juga. Last minute, last sangkak baru nak beli lah. Jadi saya jumpa pasal ni. Untuk air tak dah kita pula habis dah. Umpas semua habis berbuang. Udang-udang boleh berbuang layak. Dia hasil kami ni last sangkak tadi. Merah 3 ekor, sangkak merah 1 ekor. Alhamdulillah rezeki lepas buat makan malam ni. Main sat tu. 1 2 3. Yang kuning ni main sat. Baik, Sat. Sat dah tengah mak Sat. Legat. Sat. Apa 3 orang? 1 2 3 tu seorang lagi Sat. Okey, hampa ikut cakap aku. Hampa 3 orang ikut. Kami membangau dengan jayanya. Okey, baik. Ni alhamdulillah ada juga skim ni. Last sangkak pun beli ikan pun tengok Ustaz panggil ikan. Tak makan je lah sangkak. Tapi alhamdulillah lah. Jadi jom Ustaz cuci jebut. Dia baru jumpa esok video. InsyaAllah kita jumpa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.